Nak terjun kolam, sabar dulu. Letak dulu Honor 400 biasa, okey? Duduk diam-diam. Ini barang jadi. 1, 2. Dua ketul anak Honor baru menetas tuanku. Persoalannya, bagaimana kita nak tahu yang mana jantannya, yang mana betinanya? Di dalam video kali ni, izinkan Patik menjawabnya. Dari segi kotak, kedua-duanya memang sama, kotak putih. Dalam memang dapat charger, korang jangan risau. Charger pun sama juga, kedua-duanya 100 watt. Tapi yang membezakan Honor 400 Pro, dia ada 100 watt charging support. Untuk Honor 400 hanyalah 80 watt charging. Tak cukup dengan tu, Honor 400 Pro ada 50 watt wireless charging, tapi Honor 400 malang sekali tak ada wireless charging. Yang paling mustahak bahagian skrin, Honor 400 ada skrin rata, flat screen lah, sedap nak main game. Tapi untuk Honor 400 Pro ada quad curve screen. Dah macam Magic 7 Pro, memang nampak premium betul. Untuk refresh rate, kedua-duanya ada 120Hz dan juga ada Honor Eye Comfort Display. Memang sedap lah mata memandang skrin dia. Cerita pasal AI, untuk kedua-dua phone ni aku tengok ada AI yang hampir nak sama, dah macam flagship dah. Siap ada AI deepfake detection. Tapi yang membuatkan Honor 400 Pro ni lebih daripada Honor 400 adalah dekat call translation, smart sensing dan juga AI gesture. Untuk bahagian gambar, korang jangan risau. AI eraser, AI upscale, AI cutout, AI outpainting dan AI image to video masih lagi ada dekat kedua-dua phone ni. Ini yang paling penting, spek dalaman. Untuk RAM memang kedua-duanya ada sama, 12 tambah 12GB, total 24GB RAM. Tapi yang membezakan Honor 400 Pro 5G menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Flagship tahun lepas ni, dan juga Honor 400 biasa hanyalah menggunakan Snapdragon 7 Gen 3. Setup kamera untuk kedua-dua phone ni bagi aku hampir nak sama, tapi Honor 400 Pro memang ada banyak kelebihan. Untuk bahagian portrait, kedua-dua phone memang ada hardcore studio dan ada tambahan-tambahan lain dekat tepi ni. Tetapi yang perbezaannya, Honor 400 Pro ada AI portrait enhancement. Ini yang membuatkan Honor 400 Pro 5G ada sampai 3 ketul kamera. Dia memang sama kedua-duanya, ada ultra wide, ada zoom, tapi Honor 400 Pro 5G ada zoom sampai 50 kali berserta dengan 50 megapiksel telephoto zoom. Tak cukup dengan tu, Honor 400 Pro pula ada AI super zoom. Bahagian video, Honor 400 Pro 5G ada sampai 4K 60fps, tapi untuk Honor 400 hanyalah sampai 4K 30fps. Ada lagi dua kelebihan dekat Honor 400 Pro 5G. Nombor satu dekat AI motion sensing, nombor dua dekat stage mode. Lepas ni pergi konsert, senanglah nak ambil gambar artis. Ini yang paling menarik, Honor 400 Pro menggunakan Wi-Fi 7 dan Honor 400 hanyalah Wi-Fi 6. Dan untuk update, kedua-duanya dapat 2 tahun major update dan juga 3 tahun security update. Honor 400 Pro korang akan dapat Fujifilm Instax Mini Lip Play. Benda ni mahal tau, dan 1 tahun extended warranty. Untuk Honor 400 pula, korang akan dapat Honor Choice ANC headphone dan juga 1 tahun extended warranty. Baik beli Honor 400 Pro ataupun Honor 400 pun dah cukup, komen pendapat korang.